Dan Jemaah Menteri sebelum ini pernah diingatkan bahawa konsep subsidi untuk telur ayam wujud pada waktu pandemik, pada ketika COVID melanda, di mana terdapat masalah dari segi bekalan akibat daripada beberapa perkara yang berlaku pada waktu itu. Dan kita lihat hari ini dari segi stok, dari segi penghasilan, dia menunjukkan trend yang positif. Maka Jemaah Menteri berpandangan bahawa apa yang dicadangkan oleh KPKM itu wajar, bukan hanya dari segi penjimatan, dari segi subsidi itu, masa yang sama jumlah stok bekalan telur itu pada waktu ini lebih dari mencukupi. Ini yang dimaklumkan kepada Jemaah Menteri sebelum ini. Jadi semestinya pihak KPDN dan juga KPKM akan terus memantau untuk pastikan tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini mengenai isu sama ada bekalan ataupun jualan telur ayam di pasaran.